Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Nama diberi Nur Khairin Amali binti Asmawi, bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Matang dengan kod sekolah TEA 5035. Melalui 5 ciri murid sejahtera di bawah rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035, murid sejahtera merupakan individu yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik tetapi memiliki keseimbangan sahsiah dan kemahiran hidup. Pertama, murid sejahtera bersikap beradab, iaitu menghormati guru, rakan dan persekitaran serta mengamalkan nilai kesopanan dalam setiap tindakan. Yang kedua, mereka berilmu, sentiasa berusaha menimba pengetahuan dan memahami sesuatu perkara secara mendalam. Ketiga, mereka berkemahiran, mampu menguasai kemahiran abad ke-21 seperti komunikasi, teknologi dan penyelesaian masalah. Keempat, mereka berdaya tahan, tidak mudah berputus asa apabila menghadapi kegagalan. Sebaliknya, terus berusaha untuk berjaya. Kelima, mereka berkeyakinan, berani menjajakan diri secara positif serta yakin dalam membuat keputusan. Kesimpulannya, ciri-ciri ini mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih harmoni, meningkatkan motivasi warga sekolah serta membentuk budaya sekolah yang positif. Sekian, terima kasih.